Baik, jazakallah. Cuba. Ini. Ayo. Cuba. Dengar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilayya anta ya Allah maksudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين والأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا المحدث الحافظ الإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى شيخنا شيخ الحديث شيخ زكريا الهلوي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى شيخنا مفتي أحمد إبراهيم رحمه الله تعالى وعلى نيتنا يا الله كل حاجاتنا يا الله بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا نور سير أسرار ترياك أحباب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Saya minum dulu Ashabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah, simulikan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah tuan-tuan, kena minggu pertama dan kedua. Ketiga, keempat saya tak ada dah. Majlis samak riwayat Sahih Muslim di Putrajaya. Sudah ada dah. Jabatan JAKIM dah buat macam-macam program dah. Sudah pukul 8 dah kena di sana lagi. Ya Allah, mudah-mudahan barakah bumi wilayah persekutuan khususnya insya-Allah, dan seluruh negara kita amnya.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai keadaan yang berlaku sekarang itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman kepada Allah, wajib beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Jadi dengan kefahaman yang betul daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, setiap yang ditetapkan oleh Allah semuanya khair, semuanya baik. Cuma kita kadang tak faham. Kadang marah nyamuk. Nyamuk ni marah dia. Ada orang saya pernah jumpa, dia tunjuk kat saya tab dia. Tab besar. Zaman tab baru keluar. Kan? Beli pun mahal kan. Sekarang macam-macam jenis ada. Pecah separuh ni, separuh pecah. Ingat accident ke apa? Rupanya tampar-tampar nyamuk tak kena, baling tab tu. Nyamuk punya hal dah keluar ribu-ribu, nak repair, nak bau pula. Sebahagian kita memikirkan kadang-kala ia adalah tidak baik, tapi sebahagian para ulama kita menyebut berapa banyak pekerjaan yang diadakan oleh Allah asbab nyamuk. Dan berapa banyak keadaan yang kita lihat itu mendatangkan kebaikan pada hakikatnya, akan tetapi pada zahirnya ia adalah berbentuk apa? Bukan benda yang kita tak suka sebenarnya, tapi kita yang terhijab daripada melihat perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, amin. Dan kita orang Islam, khususnya di tanah Malaysia Melayu kita ini, sentiasa kena doa Allah Ta'ala jaga umat Islam, Allah Ta'ala jaga seluruh dunia ini, khususnya negara-negara Islam yang bergolak sekarang. Maka jangan meletakkan kepada medsos, kerana kita tak tahu propaganda belakangnya bagaimana. Dan kita tahu ada upaya untuk mengalihkan perhatian kita daripada umat Islam di Gaza, maka membawa pandangan kepada perkara yang lain. Maka kena faham, dia jangan lupa dan sentiasa perlu peka perkara tersebut. Dan tanda akhir zaman itu sangat-sangat pantas berjalan, laju jalan, tanpa sedar berlaku. Baik, cukup tu. Cerita rambu-rambu je kan. Nak khusus kena minum teh tarik lah. Yelah ustaz pun nak minum teh tarik pun tak ada waktu. Nak buat macam mana? Baik, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi sanadihi fid daraini, amin. Amin ila anqal. Muka surat 10. Hadis yang ketujuh di dalam kitab ini. Yang ketujuh dalam kitab ini tu mana tu? Yang petak tu. Yang nombor 7 itu hadis turut kitab ini. Kitab ini dengan makna apa? Kitab Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syar'il Muhammadiyah. Petak 7. Hadis ketujuh merujuk kepada hadis ketujuh dengan makna hadis ketujuh di dalam bab pertama. Tu alat nak baca. Turun bawah 8. Ada atas 7, turun bawah lah 8. Faham? Silakan Tuan Imam. Perkara wajib 8 kepada 8 itu merujuk, 8 dalam bahasa Arab merujuk kepada matanul hadis. Matanul hadis makna apa? Matan hadis mana ustaz? Matan yang ditulis di dalam kitab. Ini kitab syarah kepada. Kenapa pakai kitab asal? Saya bukan orang alim, jadi saya perlukan syarahan para ulama di dalam bidang ini, yang seperti pengarang kitab Syekhul Hadis Syekh Zakaria Kandahlawi
rahimahullahu ta'ala. Dan dalam pengajian kita akan bagi dua-dua ijazah, dua-dua, yakni sanad kita rahimahullahu ta'ala. Kita baca mata Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyanu qala Sufyan bin Waqi'in Jumai' bin Umair Abdurrahmani Al-Ajli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim. Tanwin bertemu min, ada sabdu kat situ. Idgham gunnah, perlu dengung dengan itu kalau tajuk. Tapi perlu ada ke ustaz? Ya, kalau wajah bacaan begitu sama je cuma bacaan dalam tidaklah wajib dengan tajwid seperti Al-Quran. Kalau mengaji ni semua ni qala akhbarani, padahal baca hadis ada beza. Kita yang tak tahu nganga Quran ni bukan. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamimin min walidi Abi Halata zawji Khadijata radhiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam yukna wa fi riwayah yukna dengan panjang, satu lagi yukna tanpa panjang tadi. Maaf, yukna dan yukana, kita silap. Yukna dan yukana. Kaf itu ada mad asli kat situ, ada tambah alif kat situ. Ni saya senang nak sebut Kalau dalam pembahasan nahwu saraf cerita lain. Penting tak baca sanad dengan guru? Penting. Sebab ada riwayat-riwayat yang sampai. Aba Abdillahi ani ibni Abi Halata anil Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau sebut radhiyallahu ta'ala anhuma sebab anil Hasan cucu Nabi. Cucu Nabi consider kepada sahabat Nabi, maka layak dengan gelaran radhiyallahu ta'ala anhu. Ibni Ali sahabat Nabi juga, Sayyidina Ali, maka perlu dibaca radhiyallahu ta'ala anhuma. Anhu mufrad muzakkar, menda pula ustaz ni mufrad singular untuk seorang. Allah redha kepadanya seorang lelaki. Kalau bahasa Arab mufrad singular untuk seorang, muzakkar lelaki, maka dibaca radhiyallahu anhu. Kalau perempuan, ingat lagi radhiyallahu anha. Nak ingat mana doa dalam solat jenazah? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hu itu merujuk kepada lelaki seorang. Mufrad singular seorang, muzakkar lelaki. Itu bahasa Arab. Mufrad dengan makna kata tunggal, singular, kata orang kampung saya contoh. Kampung ustaz cakap ya tu, kita orang we call that Jawa language. Saya gurau tuan-tuan serius tuan-tuan baca hadis. Salam bang, masya-Allah. Fadal. Saya seronok kat sini macam kat pondok. Pondok dia bukan ramai-ramai pun gini. Seronok, santai. Tok Guru ni dia tak nak renyah-renyah sangat ramai orang. Dia pun pening kepala. Dan kami alhamdulillah di tarbiyah tu tak ramai bang anak-anak Tok Guru Razali ni kita ramai. Tapi semua barakah insya-Allah. Insya-Allah. Dia tak nampak tempat dia pergi tempat lain, berbarakah. Nampak pergerakan tu. Sambung.
maka kita baca dengan radhiyallahu ta'ala anhuma. Anhuma, sambung tadi, hu lelaki, ha nak ingat ha macam mana? Sama doa jenazah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ha itu merujuk kepada mufrad muannas. Tu kalau yang Arab dia. Mufrad singular, seorang, kata tunggal. Muannas dengan makna perempuan. Hu dan ha. Ingat hu ha tu apa? Nak gelak ayo wah tak. Ada isyarat. Kalau dua orang, huma. Sebab tu kita baca kalau Hasan bin Ali, dua sahabat. Abdullah ibnu Umar, dua sahabat. Abdullah anak Sayyidina Umar, itu sahabat Nabi juga. Sayyidina Umar sahabat Nabi juga. Jelas? Kita baca radhiyallahu anhuma. Kalau ramai, radhiyallahu anhum. Macam kita doa jenazah kan, ramai-ramai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Hum dengan makna ramai. Jelas? Ini dalam tata bahasa Arab, ilmu alat. Baik. Qala sa'altu khali Hinda bana Abi Halata. Ini saya baca wasal semua, sambung. Hinda bana Abi Halata wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An hilyati Nabi. Tengok baris. An hilyatin Nabi. Kita tak baca Nabiyu, tak baca Nabiya. Sebab apa? Sebab ada an depan. Benda pula ni ustaz. Tak apalah, sekali-sekala. An ini merujuk kepada haraf jar. Haraf jar merujuk kepada kata hubung. Kata hubung. Maka selepas daripada kata hubung, maka apa sahaja ayat kebiasaan selepasnya adalah berbaris bawah. Maka kita baca dengan an hilyatin nabiyyi. Jelas? Kalau dibaca depan tanpa an, kita baca inna, anna nabiyya. Baru baca nabiyya. Kalau anna, kalau an nabiyyi. Jelas? Kalau anna nabiyya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada. Dia tak baca Muhammadi, tak baca Muhammadu. Anna Muhammadar Rasulullah. Jelas? Itu kalau bagi bawah dengan atas, fathah dengan kasrah. Kalau dhammah bagi depan macam mana pula ustaz? Biasanya depan tu tak ada apa-apa. An tak ada, anna tak ada. Barulah kita baca an-nabiyyu. An-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi. Kalau ingat lagi saya pernah syarah, kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadah. Tapi kalau tak ada asyhadu anna tu tak ada, kita hanya baca la ilaha illallah, lafaz syahadah depan tak ada. Muhammadu tu jangan baca Muhammadah, baca Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Tak ada anna depan. Jelas? Tak lengkap. Asyhadu anna Muhammadah boleh jadi gitu. Tapi kalau tak ada asyhadu anna, terus baca Muhammadur Rasulullah. Oh, dapat ilmu alat bestnya, ya Allah. Ingat saya saja dia bagi bawah, saya saja bagi atas, saja bagi depan. Oh, tak cerita tanwin pula lagi tu. Baik, ini antara basic di dalam Lughatul Arabiyyah. Wa ana ashtahi ayyasifa. Nampak? Ayyasifa itu anna lah tu. Maka dibaca dengan yasifa. Ayyasifa. Wa ana ashtahi ayyasifa.
Tak baca ayyasifi, tak. Ayyasifa. Ini kalau tuan-tuan dapat ilmu alat ni, boleh baca tanpa baris. Boleh baca. Sebab kita tahu sebab dia. Orang kenapa gini, orang begitu, orang kalau gini, dia sipir je kan bab tu. Tapi kalau lebih mendalam, hebatnya Allah Ta'ala. Kalau satu-satu perkataan Allah lafazkan itu, Allah kalamkan itu, tak main-main, membawa makna walaupun baris berbeza makna. Itunya hebatnya di dalam bahasa Arab. Jelas ya ini? Baik. Wa ana ashtahi ayyasifali ayyasifali minha syai'an ata'allaku bihi. Faqala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri atwala minal marbu'i wa aqsara minal musyadzabi azimal hamati. Jaga baris tu azimal, lam tu sukun, ha yang baris atas, azimal hamati. Rajil asy-sya'ri in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmatu udhunayhi idza huwa waffarahu, maaf, ra tu tak disukun, waffarahu azharal launi wasi'al jabini azaljal hawajibi sawabagha min, maaf, sawabagha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhul ghadabu aqnal irnini lahu nurun ya'luhu, tambah sukun, maaf, tambah sabdu, lahu nurun ya'luhu. Boleh? Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma. Man lam itu tambah sabdu. Ini kalau tak berguru ni pening Macam mana boleh jadi macam ni pula ustaz? Sebab tu ilmu hadis kena ada guru. Kassal lihyati salhal khaddaini. Bagi baris tu. Sah lah kha itu baris atas. Sah lah khaddaini. Dali'al fami muflajal asnani daqiqal masrubah. Haikal dapat kan? Dapat? Semua dapat bagi mana ni Tuan Imam? 1, 2, 3, 4, 5. Daripada bawah baris ke-5. Daripada bawah ke atas. Muflajal asnani daqiqal masrubah. Kita terus sambung pengajian tanpa azan tak apa boleh ke saya minta izin? Daqiqal masrubah wa fi riwayah daqiqul masrubah. Ada dua baris tu. Satu daqiqal tu dalam kitab. Satu lagi riwayat daqiqul, dhammah baris depan, daqiqul masrubah. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddati mu'tadilal khalaqi badinum mutamasikun. Baris keempat daripada bawah bang badinum mutamasikun, tambah sabdu pada min, badinum mutamasikun. Sawa'unil batnul wassadru. Peninglah ustaz. Sebelah tu baris tu, lepas koma kedua. Sawa'un, ada alif lam, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Apakah hukumnya? Nun aiwad, ada nun kecil bawah tu, letak nun kecil. Sawa'unil batnu, baca gitu.
Dapat? Kita tak baca sawaul. Tak, mana boleh bacanya itu sebab hamzah tu tanwin. Maka kalau tanwin bertemu dengan alif lam depan tu, dia ada sod kecil pada alif tu sebenarnya, itu menandakan hamzah wasal. Maka tanwin bertemu dengan hamzah wasal akan ada nun iwad, nun kecil bawah tu, ataupun dalam bahasa sebagian orang kata nun wasal. Betul tu Imam dan surah Kahfi pun ada beberapa tempat. Maka kita baca dengan sawaunil batnu wassadru. Jelas? Dapat payahnya ustaz. Tak payah. Tak payah, jangan kata payah. Kata payah aja setan tu sampai. Betul tu, kau berapa ngaji tu, rugi tu, dia tambah tu kat kita. Kita betul tu, kita pun balas balik. Jangan ikut dia. Dia tengah datang. Saya nampak kat tuan-tuan tu. Saya gurau tuan-tuan dia datang kat tu. Ni bukan level aku ni. Jaga-jaga. Dia datang tu bisik. Kalau tak level, tak baca depan tuan-tuan. Kenapa diizinkan oleh Allah Ta'ala tu? Ini sebab kelayakan itu ada dah laluannya. Dan mungkin kalau tak serius pada kita, pada anak cucu kita esok. Amin ya rabbal alamin. Bagi semangat sikit. Jelas tuan-tuan Untunglah Tok Guru dulu tak ada. Ambil kau. Kau nak ngaji sudah. Baik. Sawaunil batnu wassadru. Dapat? Aridus sadri. Peninglah ustaz. Ikut baris dia sama. Ba'idama bainal mankibaini dohmul karadis. Itu kalau waqaf. Kalau sambung dohmul karadisi anwarul mutajarradi. Tengok ada dua baris dia letak, mutajarradi au mutajarridi. Boleh baca dua-dua. Nampak ada baris dua tu? Nampak kan? Ada yang tak ada? Semua ada. Itu yang baris bawah tu bukan kat bawah itu untuk tu. Itu ilmu alat. Kalau orang tak ada guru, dia akan pening. Yang benda ni sesatlah ilmu ni. Ayah itu kat Najin pun sama juga. Orang lagi pakat tak ada kitab. Ustaz Wan dah cakap cek kitab, tak mau cari. Nganga lah saya baca. Tak boleh lah nak ikut. Sebab kita akan syarahkan, sebab ini bersanad. Yang kena tanya Dayan, kata orang ni 9. Kalau tak sampai dengan betul, maka fitnah. Baik. Anwarul mutajarradi wa fi riwayah anwarul mutajarridi. Boleh baca dua-dua. Kita berhenti kat situ. Boleh? Pergi dekat terjemahan sebelah. Allah. Nanti sekali lagi pengajian minggu depan pun kita akan baca sampai situ juga. Untuk selepasnya nantilah, untuk kita tanam kefahaman yang betul tentang pembacaan riwayat. Penting tak baca riwayat? Penting. Untuk apa? Mengambil faedah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pergi sebelah surat 11. Perenggan yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai wajah yang jernih, bercahaya dan dahinya luas. Ni semua ada syarahan. Itu kalau tulis kitab, keluar lagi satu kitab. Catatan tu kalau tulis, keluar lagi satu kitab. Syarah kepada Khasail Nabawiyah. Sebab tu kita lihat, kalau di dalam kitab-kitab ulama-ulama dulu, diorang tak ada keluar kitab sendiri, tak ada. Kalau keluar kitab, mesti syarah kitab ni. Pasal tak? Yang kitab tu pula bukan kitab dia, syarah kepada kitab tu. Yang kitab tu pula bukan kitab dia, syarah kepada kitab lagi. Sebab apa? Bila ngaji, keluar ilmu alat lagi.
keluar ilmu ilham daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka beruntunglah mereka yang mengambilnya. Kalau tak pergi tak dapat. Ubi kena sampai kat kawan-kawan tu. Baik. Aikal manalah dalam live. Viral. Baik. Alis keningnya halus dan lebat serta terpisah di tengah. Ada satu urat di antara keduanya yang akan timbul apabila beliau murka. Ni yang terjemahan tepat. Marah, murka. Ada orang berang pun boleh juga, bahasa orang lama. Berang boleh juga. Tepat, murkalah. Meletak kepada kedudukannya. Hidungnya mancung, ada nur yang berkilau. Sekilas pandang, orang sangka hidung beliau merujuk kepada domirnya Rasulullah. Menyangka sangka hidung beliau ini Rasulullah besar, tetapi apabila dilihat dengan cermat, silauan nur itulah yang nampak besar. Jika tidak, hidung baginda tidak kelihatan besar. Ini dah bahas. Janggut baginda yang mubarak dengan makna berkat, lebat dan tebal. Anak matanya hitam pekat, pipinya licin dan berisi. Mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mubarak penuh keberkatan itu sederhana lebar, yakni tidak kecil. Sebenarnya ni semua ada i'rab Saya dah pernah sebut dulu. Kalau mulut kecil sebab apa, mulut lebar sebab apa. Tapi itu sekadar i'rab, sekadar tajribah, eksperimen, pemerhatian, observation. Adakah mutlak begitu? Tidak. Kau ni aku tengok kau, telinga kau ni keras. Dia berang kan? Keras. Lekah daripada apa kan? Batu. Allahu Akbar. Keras betul tu kan? Abang tambah kayu koka. Lekah. Kayu belian. Keras. Kepek tu tak boleh. Kalau ilmu i'rab, sebahagian para ulama menyebut, ilmu tajribah, observation para ulama, itu tanda orang yang memang susah nak dengar cakap orang. Tapi adakah itu bertepatan, maaf, adakah itu pengakhirannya? Dah telinga kau dah keras, nak buat macam mana keras hilang sampai mati? Itu tidak. Itu petanda kepada diri kamu untuk menambahkan kebaikan, memperbaiki apa yang buruk pada diri kamu. Dan itu hanya sebab. Apa hukum mempercayainya? Harus. Jelas? Apa hukum mempercayainya? Harus. Bang, air ni rasa je Milo. Okey. Tuan-tuan yang tak minum lagi, apa hukum mempercayainya? Harus. Boleh percaya, tak boleh percaya? Harus. Tak itu makruh, tak jatuh haram, tak. Tak berat, tak percaya, tak. Tengah-tengah. Tapi bila minum, jatuh hukum Ustaz, ni air mineral, dia cakap air Milo pula. Jelas? Samalah hukum tadi. Secara adat begitu. Adat, hukum adat. Kalau adat pecampat, ada kena ada kena tak ada, tak ada kena ada, tak ada kena tak ada. Yalah ni, dia tak syarah tu ilmu tauhid. Maka adat adakah ia memberi bekas? La. Tidak memberikan natijah dan bekas. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ni Jadi janganlah pergi percaya, pergi cek-cek tangan. Kau ni, anak kau ni 10 ni, dah member makan pil, tak nak dapat anak, takut dapat 10. Sekali langsung tak ada anak, habis.
Siapa jadi mangsa imam? Mam tolong mak sembahyang hajat, doa tawar, air tawar, garam tawar, kurma tawar, semua ditawar. Dan itu kadang-kala kerana cetek keluasan ataupun cetek pemikiran kita. Kita tidak membuka ruang kepada diri kita untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah. Saya tambah sikit je. Tak nak lalu je baca je kan. Sikit lagi. Kemudian ni semua dah syarah ni Allah. Ada yang dah jumpa dah? Betul lah Ustaz, Nabi ni pipi dia memang licin, berisi. Macam ni Ustaz, ada? Kan? Mudah-mudahan Allah pilih kita, amin. Samalah yang baca pun tak jumpa lagi Allah, semoga Allah beri kita, amin. Kemudian gigi beliau putih dan nipis. Gigi depannya berjarak sedikit. Terjemahan yang tepat, gigi depannya sempurna. Itu yang tepat. Berjarak sedikit tu bukan makna jarak-jarak yang kita faham tu. Dia diletakkan pada tempatnya. Eloklah, tak bersambung terus. Jelas ni. Kalau minum air tutup gigi tu macam tutup mulut, tak ada lubang, tak ada alur dia, ataupun jarak sangat. Kalau tutup mulut pun angin keluar. Contoh Nabi macam mana? Sempurna. Ada satu garisan halus bulu roma dari dada ke pusatnya. Ni yang mahal Lehernya mulus dan jinjang. Ni dah bahas dah. Jinjang apa maksud jinjang? Bukan jinjang jalan tu. Panjang. Lain? Apa maksud jinjang ni? Jinjang dengan makna sempurna. Itu paling tepat. Ustaz, kenapa tak terjemah? Aku tak berani. Itu yang paling baik lah. Sempurna. Tak panjang macam jirafah tu. Boleh tengok orang, tengok bilik air sebelah tak. Nabi tidak. Pendek, tak nampak leh. Tidak. Sempurna. Bahasa kita jinjang. Hebat bahasa Melayu Tepat pada tempatnya. Kemudian ni pun dah bahas kan. Kemudian tegak licin seperti ukiran, bersinar cantik umpama perak. Kenapa dia terjemah macam ni? Memang bahasa para sahabat dengan Nabi begitu. Berpuisi, bukan berpuisi, berpuitis dengan baginda Nabi SAW. Seluruh susuk tubuhnya sederhana bentuknya dan tegap sasa. Itu bahasa KL pronounce dia sasa. Sebab ada live kan, kau tiba-tiba orang Thailand tengok apa sasa tu. Kalau bahasa yang ni sasa, tubuhnya sasa. Sasa dengan makna sempurna. Jangan teka lain tu je Ustaz. Sempurna. Bumping. Atas je naik, bawah tak naik. Ada. Tak kena, tak ikut coach. Dia bumping ikut cara dia. Naik ikut cara dia. Tak ikut disiplin je, step dia. Ini orang main gym dia tahu lah. Ada salah minum air susu katanya. Minum ada satu masalah dia, jumpa aku minta air tawar. Macam mana nak tawar benda tu? Dah masuk dalam badan. Dia minum agaknya orang tu kata 3 bulan testimoni 3 bulan. Kesilapannya adalah meletakkan keyakinan itu di situ maka Allah tegur. Jadi minumlah 3 bulan, pergi gym kan. Badan tak naik. Yang naik mana tuan-tuan? Pipi dia. Pipi dia naik macam bengkak, kena lempang orang.
Badan kurus macam saya ni, pipi naik. Macam saya ni cengkung kenalah dengan badan saya. Tuan-tuan jangan tanya, memang ni saya punya baka bapak saya. Memang gini. Kalau orang jumpa bapak saya, oh patut lah ustaz. Memang patut. Abang dah jumpa dah ayah saya, memang beginilah. Maka macam mana pun alhamdulillah begini. Mudah-mudahan esok meninggal tak susah orang nak angkat berat kan. 2 orang pun dah cukup dah angkat Ustaz Zikri ni. Itu yang angkat ringan. Mudah-mudahan amin. Ringan bukan yang tu tuan-tuan takut badan kecil berat lain pula. Nauzubillah min. Itu saya lah, bukan orang lain sempurna pada tubuhnya. Tak besar, tak maksudnya bukan kerana kesenian, keharmonian, kelembutan disasa sangat. Kalau aku balik kata orang Badui, tak kena lempang dengan Nabi ni kang. Kalau tak masuk Islam, biar aku masuk Islam dulu katanya. Adakah kita pernah dengar gitu? Tidak. Kenapa tidak dijadikan struktur tubuh itu pada Nabi? Kerana Nabi ini bukan disudut pandangkan untuk kekuatan tubuh, tidak. Tapi ideal. Bahasa tepat ideal. Adil. Meletakkan sesuatu pada tempat itu. Adil Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau berketak penat ustaz-ustaz ngajar ni, makan kambing, makan itu, makan ini, perut naik kan. Ni saya tak naik lagi ni. So naik dah nanti payah berketak-ketak macam mana nak ikut. Berat itu kalau ustaz. Kalau baru nak start lagi, maka Nabi meletakkan, Allah meletakkan pada tubuh badan baginda Nabi ini ideal. Orang tak renyah sangat ikut, dan orang tak payah untuk ikut. Orang tak renyah sangat untuk ikut, dan orang tak terlampau teliti sangat untuk ikut. Jelas? Tak terlampau lebih berketak sangat, tak terlampau apa bahasa tu? Tak sebut. Memboroi tu nampak macam teruk sangat kan. Apa-apalah bahasa yang sesuai dengannya. Ustaz, kalau saya dah macam tu macam mana ustaz? Ni saya setim ni bab ni macam mana nak buat, macam mana? Kalau boleh jogging lah pagi-pagi, ikhtiarkan. Kalau tak mampu macam mana ustaz? Belilah basikal tu yang kayu depan tingkat rumah tu. Rumah tuan-tuan sedap. Macam mengadak highway. Habis sekarang dah ada semawip, tengok semawip bila. Kayu. Dan ini sunnah bagi Nabi. Nabi nak ajar kita ini jangan comfort zone. Kerana kadang-kadang orang ibadat ni dia tertipu dengan ibadatnya. Dia rasa lari tu bukan ibadat. Dia rasa main takraw tu bukan ibadat. Kadang-kadang sangkaan dia tu lari ke tempat lain. Sedangkan itu semua adalah ibadat. Semua itu adalah ibadat, bahkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak disiapkan dengan tubuh begitu, maka bagaimana Nabi nak memimpin jemaah peperangan? Menjadi amirul jihad, menjadi pemimpin bagi panglima perang. Bukan panglima perang, pemimpin bagi panglima perang untuk berperang dengan kafir Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan janganlah terlampau melebih sangat. Esok dah jogging aja. Lepas sebelum subuh jogging, pening. Saya pernah cerita, lalu saya nak pergi bertugas, tengok orang jogging. Aku ingat kalau orang lain tu tak apalah kan, ni orang kita juga. Allahu Akbar. Waktu itu bukan waktu jogging bang. Tak sesuai. Tubuh kamu akan mendesak diri kamu. Kamu akan tidak sihat pada waktu itu. Waktu itu adalah waktu istighfar. Qabla subuh, waktu sahur itu, ashar itu adalah waktu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia sambil jogging istighfar, ustaz, ayo kita sangka baiklah Arak-arak gitulah baik. Jelas ini. Dan tegap yang dimaknakan di sini juga Nabi itu dengan sehat tubuh badannya. Sehat tubuh badan. Dan memang betul. Ta'rifan kalau tak sihat boleh tengok dah pada tubuh. Jelas?
Kurus sangat macam saya pun orang tengok kadang tak sihat. Macam tak sihat je ustaz ni, lembik nampak. Kalau besar sangat pun nampak tak sihat juga, terlebih sihat katanya. Jelas? Maka sedang-sedang elok. Bak kata lagu, malah nak sebut tu sedang-sedang saja. Sedang saja dengan makna apa? Ideal, tepat. Semoga Allah beri pada kita. Amin. Tulang sendinya besar dan kuat, yakni tanda gagah perkasa. Sendinya besar itu dengan tanda tubuh Nabi itu sangat-sangat ideal. Sikit lagi boleh, sikit lagi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaian, jasadnya kelihatan cerah dan bergemelapan. Atau lebih tepat, bahagian tubuhnya yang terdedah juga terang dan memancar berbanding bahagian yang ditutupi pakaian. Saya terus baca yang tu nanti kita syarah. Menurut hamba yang hina ini, siapa hamba ni? Ni buat kurungan. Ni syarah Menurut hamba yang hina ini siapa? Pengarang kitab Syekh Zakaria Kandahlawi. Terjemahan yang kemudian ini lebih sesuai. Yang mana lebih sesuai ni ustaz? Yang atas tadi tu, yang mana mengatakan bahawa tubuh baginda Nabi ini bergemerlapan dengan makna tubuh Nabi itu mengeluarkan cahaya secara hakikiyah dan secara zahiriyahnya. Jelas? Ni nak cerita nur dia kat Nabi ni. Keluar mulut, keluar cahaya. Kan kita cerita sebelum ni, kan? Kat hidung nampak cahaya. Orang sangka hidung Nabi besar tadi, kan? Dan tubuh Nabi kalau dibuka kan, pakaiannya memang memancarkan cahaya. Saya tak tahu macam mana Wahabi nak sebut syarahan ni. Ada live pula. Aduh. Tak apa lah, memang tak boleh pun, kan? Fahaman di kita, RU kita memang tak benarkan fahaman itu. Orang sini banyak tuan-tuan jaga-jaga tu. Centernya ada di sini Kat mana tu ustaz? Nanti belanja nasi lemak. Nasi lemak paru. Kita beritahu tempat dia kat mana. Saya gurau je tuan-tuan Tapi yang tempat tu saya serius. Jadi kita kena jaga-jaga yang itu. Mereka sebahagiannya tidak menerima nur yang ada pada diri Nabi. Dia anggap Nabi ni macam orang biasa. Sebab tu dia kata Nabi kalau keluar dalam keadaan sujud, tu cerita Scooby-Doo kata dia. Keluar cahaya yang menerangi kota Mekah pada waktu itu. Dia tak percaya riwayat tu. Dia kata cerita Scooby-Doo. Bolehlah tuan-tuan, kata. Yang sayangnya, yang kesian duduk depan tu jadi yes man. Arigato. Betul-betul Arigato. Cerita Peramli Arigato. Kena pangkah lah semua. Terima kasih. Mana rumah Kasim Baba? Ini rumah Kasim Baba. Pangkah kan? Arigato. Yes man. Rosaknya siapa? Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua macam mana nak terima ni? Dia tak boleh terjemah syarah ni, sebab dia sendiri tidak meyakini perkara tersebut. Dia jaga saya sebut ni sebab anak-anak nanti terhidang dengan fahaman ni nanti. Dan yang ni baik. Dan cahaya itu disyarah lagi yang lebih tepat, bahagian yang terbuka itu lebih bercahaya berbanding dengan bahagian yang tertutup dengan pakaian. Macam mana tu Allah. Dan cahaya boleh takwil dengan tubuh badan Nabi itu sempurna. Cahaya itu dengan makna di sini terang untuk dilihat, sempurna untuk dilihat. Kalau tak ada cahaya, sempurnalah penglihatan kita. Masuk rumah, apa yang buat dulu? Lampu lah bang. Burung kau masuk minum air sejuk. Masuk bilik air punya. Ini pintu nak pergi jamban.
Sebab banyak tengok cerita para Nabi je. Cerita banyak hikmah tu. Dan di sini kita tahu bahawa, dan dikuatkan di dalam riwayat, betul baginda Nabi kalau menjalani di jalan-jalan, di lorong-lorong, akan bercahaya di dinding. Bercahaya itu. Dan adakah ini perkara yang tidak boleh diterima? Itu dirinya masing-masing. Pada sudut pandang kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini. Oh, kalau bab lain kau percaya je, percaya. Kau tu kat rumah nenek kita dulu ada tiang seri, tengah-tengah tu pacak, balut pula kain emas belatas, kain merah bawah, kuning, hijau, kelabu, pink semua, menandakan tiang seri ni memang jin dahsyat. Bukan jin Negeri Sembilannya, 14 negeri ada, 14 jalur ada kat situ. Percaya dia. Tak nak masuk rumah. Yang jenis yang tak percaya ni, percaya tu tuan? Percaya. Ada satu kes dulu kami, tempat belajar kami, saya rahsiakan, yang tahu-tahulah, memang ada yang seorang berfahaman ini, tenaga pengajar, pensyarah lah. Bila berlaku rasukan, dia tak tahu nak buat apa. Percaya pula dia jin tu. Dalam tubuh budak ni ada 10,000. Dia yang gigil. Budak-budak semua relax, dia gigil. Tak tahu nak buat apa. Pandai pula dia cari aku tu. Pandai dia tahu kita boleh buat. Ini budak-budak pondok boleh ni katanya. Carilah kita. Yang pelik aku pula semayang macam tu pula. Semayang kat surau tu dapat jumpa pula. Pergilah. Semuanya Allah nak buka itu. Allah nak beritahu. Dia cakap, ustaz, panggil ustaz pada nak buat dia. Ustaz ni tak boleh ni katanya. Sebab panggil ustaz tu pasal kita raja lawan dia. Dan kelas ialah cakap pelik-pelik. Maulid Nabi, ijma' orang kampung, macam-macam pelik-pelik sebut. Ni tak boleh buat ni. 10,000 dalam ni katanya. La ilaha illallah bang. Orang cakap benda lain kau tak percaya. Jin cakap kau percaya pula. Saya datang-datang dengan sahabat tak cakap banyak. Dia ada kaedah itu dia bohong kita je. Takkan 10,000 nak duduk dalam tu. Terbang member tu. Seekor je duduk dalam tu. Kadang-kadang perasaan dia pun homesick, nak balik rumah. Panggil nama dulu. Jangan biazan. Kau pun jadi macam filem pula. Allahu Akbar. Azan Mekah pula tu. Allah. Allah, orang semain jemaah nanti kat situ. Macam mana nak buat? Panggil nama dia dulu. Nickname dia, panggilan, nama panggilan dia. Contoh nama dia Ayub. Bayub. Contoh. Oh, Bayub. Bayub. Dia sedar. Buatlah orang ajar ni. Ambil kaedah ini. Para guru-guru kita. Guru tak datang. A'udzubillah. Tak ada. Itu filem. Tak ada. Kecuali kalau bergerak semangat sikit dia lain. Dia nak cek orang sakit. Ada saka ni. Pantang jumpa saka aja. Ilah. Tok guru dulu posisi dan nak orang jumpa. Betul. Baik orang kena cari sampai pondok. Oh, ceruk. Air hitam ulu. Dulu air bukan air hitam darat, air hitam ulu. Pergi cari pondok. Kudu pagi tok guru. Tahu tok guru boleh buat tu. Pelik ya Allah. Jin ni kan. Dia tak ada cari yang pilih Facebook tak. Yang duduk kat pondok. Yang tak ada lah pakai pergi. Pergi cari. Baru lepas. Kalau tak boleh jalan program. Dia panggil, senang. Kami panggil nama saja. Panggil nama, sedar dia. Sedar dia. Tertasan. Dia murung, rindu kat mak, duduk dalam bilik air, period pula. Member pula tak nak kawan. Cukup. Anxiety attack datang. Pelan kena kan. Tapi itu bukan anxiety attack kan? Tapi dia percaya dia pula. Nak cerita pasal rasul tu, percaya dia pula tu, jin tu. Kita cerita pasal Nabi ada percaya, oh tak percaya dia.
Tuan-tuan tahu yang kisahkan tentang Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud, keluar cahaya itu siapa yang riwayat? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, bukan jalan lain, dua jalal. Imam Jalaluddin dengan Imam Jalaluddin, satu ya saya lupa, ada dua orang, Jalaluddin Al-Mahali, ada dua, Mahali dan Suyuti, ulama besar hadis. Ni mana tak serupa dia. Habis saja. Terima kasih banyak ustaz. Kalau ustaz tak ada, tak tahu nak buat macam mana. Ustaz baca apa tadi? Saya baca Al-Fatihah dengan kita rasa sesat bil qulub badani wa shifaiha wa nuril absar ضيائها وعلى آله وصحبه. Salah, dia diam lah. Sebab dia pernah cakap dalam kelas gitu. Kena batang hidung baru nampak. Ini pengalaman saya tak tahu, tapi ini jelas. Dan itulah pentingnya berguru. Ke hadis ini berpancar cahayanya, menandakan itu adalah mukjizat Nabi. Itu je. Dan lebih pada Nabi, mukjizat lah namanya. Jelas? Wallahu a'lam. Sambung dekat situ lepas tu. Boleh? Ustaz, lambat lah Ustaz. Yelah, lambat ni. Esok yang kena jawab saya Minta maaf abang Masjid Najib. Ustaz Faiz dah faham dah. Ini Ustaz Zik ni sekali bagilah can kan? Sekali sebulan tu Masjid Najib, 2 kali sebulan ada kemaafan ni ya. Dah 10.30 habis yang je tuan-tuan sementara tak kena tutup kan? Esok dah 2 tahun tutup dah. Meribat balik. Tahun kau rindu nak sembahyang jemaah, time ada tak guna, rugi Baik, ada soalan jelas bab itu? Kita sambung pada selain itu nanti. Ada soalan? Memang? Ada? Jelas Masya Allah. Aku tanya kan 10.30 nanti. Risau dah Semalam di Masjid Sayyidina Osman Sakan pukul 9. Saya bertukar maghrib. Memang awal lah mula, habis pukul 9 Sakan. Pasal persoalan-persoalan yang bangkit. Maka saya jawab lah. Kena tunggu lah. Macam mana? Tanya depan atau orang. Aku jawab lah juga. Benda ni kan. Dan kita jawab itu dengan kebenaran. Pihak pentadbiran minta kita jawabkan, maka kita jawab. Tapi kena bagi saya masa. Saya beritahu 10.30 saya tak. 10.30 kita bahas semua. Apa isu berbangkit. Itu khusus untuk kajian. Tuan-tuan kalau dengan orang yang tak berminat dengan pengajian, tuan-tuan gitu, tabahkan semangat, kuatkan semangat. Waktu yang bisik tu, aku yang cepat ada kelas gang lagi ni Kampang. Saya tak dapat solat isyak dengan tuan-tuan, saya terus ke sana pasal air bulan itu tak dapat, maka awal bulan ni diorang kena pergi sana. Kumpul daripada Segamat, dari Sempang 4, ramai orang kumpul. Saya kalau tak datang bulan tu, saya diorang mudah-mudahan insya-Allah. Tak ada soalan tu tu iklan je nak cerita, bukan dekat sini yang tempat lain. Allah Ta'ala. Jangan, saya tak sempat jumpa Tuan Imam, kita mengimamkanlah insya-Allah. Wallahu Ta'ala alam, yang baik semua daripada Allah Ta'ala.
yang buruk pada nafsu amarah, kelemahan saya. Apa yang terdengar pada hari ini, semoga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita, dapat kita amalkan, ambil iktibar dan kita dapat sampaikan. Lepas ni sebelum saya bergerak, boleh beratur depan saya ambil barakah daripada Tuan Imam kita bawa balik dengan ijazah Musalsal bin Attar. Saya menerima guru kami, antaranya Syekh Husni Genting rahimahullah ta'ala dan meninggal dunia, juga daripada Khalifah kepada Mekah Al-Mukarramah, pemegang sanad terbanyak di dunia. Dan kaedah itu diberikan, minyak atar ini disapukan kepada yang diberikan ijazah. Maka saya bacakan riwayat itu, bukan riwayat, saya membacakan ijazah itu secara ammah, secara umum daripada guru-guru kami, dan silsilahnya yang saya sebut tadi daripada guru itu bersambunglah kepada baginda Nabi SAW dengan syarat guru yang memberikan atar tersebut. Lepas ni boleh beratur depan saya. Bila disapu itu sebut saya, terima, boleh? Wallahu ta'ala. Ni oleh-oleh lah tuan-tuan, sabar dengan saya. Berkat Tuan Imam kita bawa balik umrah, maka kita hadiahkan sama atar ini. Dan atar di dalam riwayat di antara 3 hadiah yang tidak boleh ditolak. Pertama, minyak atar. Tak boleh, tak boleh tolak atar. Pertama. Kedua, bantal. Orang dah letak bantal, tak boleh tolak, ambil yang bantal tu baring. Kalau orang dah bagi bantal, ambil. Ketiga, saya ingat saya cuka. Kalau orang dah bagi cuka apa ustaz? Bukan cuka getah bang. Biar aku duduk tahu cuka getah, cuka apple. Duk KL tak tahu cuka apple di sini. Nabi makan cuka itu, Nabi ada cicah dengan roti, kita buat acar tu kan. Makan cuka juga. Kalau pelawar pada orang lain, tidak boleh ditolak. Kalau kenduri ustaz, macam mana ustaz? Saya tak nak ambil ustaz. Itu bukan di pelawar depan kita secara khusus, maka dibenarkan untuk tidak menerima. 3 benda ni tidak boleh ditolak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, boleh duduk depan saya insya-Allah. Kita ambil barakah Tuan Imam kita insya-Allah. Baik, saya ijazahkan seperti yang kami terima daripada guru-guru kami. Okey, yang terbaik adalah di tapak tangan. Sunnah adalah di tapak tangan. Ustaz, yang kat sini betul juga, tapi kalau riwayat kami terima adalah di tapak tangan. Dan perlu ambil perhatian, pastikan diletakkan atar sebaiknya selepas berwuduk. Kalau sebelum berwuduk, dikhawatiri air mutlak yang bercampur dengan minyak tadi menjadi air musta'mal, maka dia tak jadi air mutlak untuk mengesahkan wuduk kita. Saya ijazahkan seperti guru-guru saya. Saya terima. Khair. Sapulah ikut dan macam mana pun, asalkan pakai. Baik. Terima kasih Tuan Imam. Saya terima juga. Saya ijazah seperti mana saya terima pada guru saya bang. Baik. Sama-sama bang. Saya ijazah seperti mana saya terima pada guru saya. Saya ijazah seperti mana saya terima daripada guru saya. Baik. Saya ijazahkan seperti mana saya terima pada guru saya. Baik. Saya ijazahkan seperti mana saya terima pada guru saya. Baik. Jazakumullah khair. Amin. Abang saya ijazahkan seperti mana saya terima daripada guru-guru saya bang. Aywa, selamat khair. Amin. Khair. Jangan terlepas wah. Meh. Saya ijazahkan seperti mana saya terima pada guru-guru saya. Sebut badan. Sebut badan. Saya ijazahkan seperti mana saya terima pada guru-guru saya. Okey, sebut badan. Saya ijazahkan seperti mana saya terima pada guru-guru saya. Wa iyyakum. Ada yang tertinggal? Aywa. Boleh pakailah. Sempurnalah tu insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa nazalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya minta dia dulu semua. Saya doakan.